Menjelang gencatan senjata yang rapuh pada 8 April 2026, jumlah kerosakan dan kemusnahan pesawat Amerika telah mencecah lebih dari 2.3 bilion dolar. Berbanding pada awal konflik, Iran telah mula dapat meningkatkan jumlah ketepatan tembakan terhadap pesawat yang terbang di udara dan juga yang sedang berada di daratan. Menurut Kolonel Besar Douglas McGregor, faktor ini berpunca dari Rusia yang sedang membantu Iran dengan persistent surveillance. Kemusnahan yang bertimpa-timpa ini menghilangkan kredibiliti Donald Trump dan juga Secretary of War Pete Hegseth bahawasanya Amerika telah menang dan pesawat mereka boleh terbang di udara Iran tanpa dicabar. Ini menunjukkan juga Amerika semakin terperangkap dari rancangan awal untuk menamatkan perang ini dengan cepat. Untuk meneruskan perang ini, Amerika sedang berhadapan dengan kos perang yang besar atau kehilangan kekuasaannya terhadap petrodolar. Kedua-dua faktor ini akan mengecutkan pengaruh Amerika di dalam geopolitik dunia dan menaikkan Iran sebagai kuasa besar di Timur Tengah. Keadaan kritikal ini menurut ahli fizik Dr. Ira Halfan meramalkan boleh berlakunya perang nuklear apabila Amerika dan Israel diletakkan di dalam keadaan terdesak.